Sorry. Sebenarnya tempat yang ada windmill tadi tu bukan Beatrix. Tempat ni lah baru dinamakan Koningin Beatrix Pavilion. Okay, di sini semua bunga-bunga yang pelbagai jenis tadi tu dia dijambakkan. Lepas tu macam contoh ni dia letak dalam kaca, lepas tu dia jual. So macam-macam lah. Dia tu yang tergantung-gantung. Ni jual ke tak ni? Tak tahu. Tapi macam yang kat tepi-tepi sana yang ada satu bukit semua tu. Itu semua untuk dijual tu. Ni yang gantung-gantung. Ini pun semua untuk dijual juga. Kira Koningin Beatrix Pavilion ni just untuk bunga-bunga yang nak dijual lah. Cantik ni. Ni orchid ni rasa. Orchid kan? Saya pun tahu nama bunga-bunga ni. Orchid. Alright. Kayaknya memang dia jual orchid saja kot dekat sini. Apalah. Okey, jalan.